Jadi tak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ambil baik. Baik Ustaz. Baik. Jazakallah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang berusaha untuk pengurusi serta seluruh jawatan kuasa kerja masjid yang kita muliakan, lagi kita hormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal dan seterusnya seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur Quran kita menerusi surah Al-Fatihah. Kita akan sambung perbincangan tentang pujian kesyukuran kita kepada Allah, iaitu Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Sedikit ulang kaji pelajaran-pelajaran yang lepas. Ayat yang keempat merupakan sambungan kepada pujian kita kepada Allah pada ayat yang kedua. Jadi seolah-olah apabila kita ucap Maliki Yaumiddin, apabila kita ucap Maliki Yaumiddin, kita sedang ucapkan apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah hi Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki maksudnya yang menguasai. Yaum apa yaum? Hari. Ad-din pembalasan.
Jadi bila kita ucap alhamdulillah pada ayat kedua tu, sambung dia sampai maliki yaumiddin. So dalam pelajaran kita yang lepas, dalam mungkin 3 atau 4 kuliah yang lepas, kita ada bincang tentang rukun syukur. Kita ada bincang tentang rukun syukur. Sebab apa saya kata rukun syukur? Sebab lafaz alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Ini yang disebut oleh Sayyidina Ibn Abbas. Siapa Sayyidina Ibn Abbas? Sahabat Nabi yang mulia, yang merupakan salah seorang mufassir kepada para sahabat Nabi yang lain. Jadi kata Ibn Abbas, alhamdulillah itu adalah kalimatu kulli syakir, ucapan setiap orang yang bersyukur. Dan dalam kuliah yang kita sebutkan pada lepas-lepas, syukur ni dia ada 4 rukun dia. Yang pertama adalah kenal pemberi nikmat. Yang kedua adalah kenal nikmat. Yang ketiga adalah kenal pemberi nikmat, kenal jalan kesyukuran. Yang terakhir adalah perkongsian nikmat. Jadi berkaitan dengan kenal pemberi nikmat, sudah ada masuk Maliki Yaumiddin, ada 4 sifat yang kita bincangkan. Bila kita kata kenal pemberi nikmat, iaitu yang pertama adalah Allah itu Rabbul Alamin. Itu yang pertama, Rabb Al-Alamin. Yang kedua, Allah tu siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang ketiga, siapakah Allah? Ar-Rahim. Dan yang keempat siapa tuan-tuan? Masuk ni lah, iaitu Malik Yaumiddin. Malik Yaum Ad-Din. Kemudian daripada sifat-sifat inilah kita bincangkan tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi sekarang kita sedang bincang tentang Allah, iaitu Maliki Yaumiddin. Jadi hari pembalasan bukan hari yang mana tidak ada seorang pun yang berkuasa ke atas diri orang lain walaupun sedikit. Semuanya adalah milik Allah. Allah uruskan makhluk daripada hari kebangkitannya sampailah dia masuk ke dalam syurga. Kita berada di sebuah tempat yang tak pernah kita berada. Contoh bayangkanlah kalau orang pertama pergi buat umrah ke haji pun dah risau, sebab bukan tempat dia. Ini kan pula di mahsyar yang tak ada siapa pun pernah berada di situ. Bangkit-bangkit nak pergi mana tuan-tuan? Bangkit-bangkit nak pergi mana? Ke mana kita nak pergi? Tak tahu. Sebab dalam surah Al-Qari'ah Allah kata manusia bangkit daripada kubur seperti apa dia? Kal farashil mabthuth. Seperti apa dia? Kelkatu yang bertebaran, yang berterbangan. Sebab apa? Tak ada hala tuju. Kemudian Allah lah yang memanggil manusia untuk pergi ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Di situlah Allah himpunkan manusia, Allah kemukakan amalan-amalan dia, Allah tanya soalan-soalan dia. Itu semua kita bincang sebelum-sebelum ni. Kemudian sampailah manusia tu Allah bawa ke telaga Nabi SAW. Kemudian selepas itu pula sampailah manusia ke titian sirat. Semua keadaan itu siapa yang bantu? Allah yang bantu. Itu semualah nikmat. Dalam keadaan ada orang dia sampai kat telaga Nabi SAW, Nabi halau dia. Ada yang Nabi halau dia. Suhqan. Tapi ada orang yang Nabi panggil dia haluma. Nabi bagi dia gayung-gayung yang banyak dekat keliling telaga Nabi SAW. Dan dia minum dalam keadaan hilang segala kehausan. Sampai ke titian surat pula, dia berada di atas neraka yang gelap gelita, penuh dengan asap, penuh dengan api yang menyebabkan gelap kawasan tersebut. Untuk orang beriman, Allah jadikan di hadapan dan di kanannya cahaya. Kemudian dia pun boleh cross dengan selamat titian surat. Sampai dia dekat pintu syurga, dia pun ucap alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai ke pintu syurga ini. Kita bayangkan ada sebuah hadis Nabi SAW,
tentang orang terakhir yang keluar daripada syurga. Orang yang terakhir keluar daripada neraka. Iaitu di antara orang beriman, ada yang dibakar dalam neraka dulu, tapi yang ini orang terakhir keluar. Bila dia keluar dalam keadaan mula-mula, dia keluar daripada pintu neraka tu, wajahnya masih lagi dihadapkan ke neraka. Kemudian Allah pusingkan dia, berpaling daripada neraka, lega dia. Kemudian Allah mandikan dia di dalam sungai kehidupan yang menyebabkan bersih balik tubuh badan dia. Cuma ada tanda kesan neraka ada dekat dia. Kemudian daripada jauh tuan-tuan bayangkan, dia terlihat ada sebatang pokok yang di bawah tu ada sumber air. Yang dia nampak penuh kenikmatan pokok tersebut dan air tersebut. Dan dia kata kepada Allah, "Ya Rabb, dekatkan aku dengan pokok tersebut." Jadi Allah kata, kalau aku dekatkan engkau dengan pokok tersebut, ada lagi tak permintaan lain? Laki ni kata kepada dia, tak ada. Tak ada permintaan lain. Allah pun dekatkan dia dengan pokok tersebut. Bila dia sampai dengan pokok tersebut, dia pun minum daripada bawah tempat pokok tersebut. Kemudian dia diperlihatkan dengan apa tuan-tuan? Dia diperlihatkan dengan pohon yang kedua, yang jauh daripada mata dia, tapi lebih indah daripada apa yang dia berada sekarang. Dia kata dekat Allah, "Ya Rabb, tolong dekatkan aku dengan pohon tersebut." Allah tanya dekat dia, "Wahai hambaku, tadi kau kata tak ada permintaan lain." Dia kata, "Demi Allah, lepas ini tak ada lagi permintaan lain." Allah pun dekatkan dia dengan pohon yang kedua. Lepas dia minum daripada pohon yang kedua tersebut, dia diperlihatkan dengan pohon yang ketiga. Dan dia kata dekat Allah, "Ya Rabb, dekatkan aku dengan pohon ketiga ni, sebab pohon ketiga ni lebih indah daripada pohon yang kedua." Allah tanya, "Wahai hambaku, tadi kau kata tidak ada permintaan lain lagi." Dia kata, "Demi Allah, ini yang terakhir." Dia pun didekatkan dengan pohon yang ketiga. Ketika dia berada di pohon ketiga dan dia menikmati air yang ada di pohon ketiga itu, dia berada di tepi pintu syurga. Dari ketika itu dia mendengar suara orang ahli syurga sedang menikmati nikmat dalam syurga. Dia kata apa dekat Allah? "Ya Rabb, masukkan aku ke dalam syurga." Allah kata, "Tadi kau tak ada, kau kata itu yang terakhir." Kata, "Demi Allah, lepas ni yang terakhir." Tuan-tuan nampak tak? Sebelum masuk syurga lagi pun nikmat bertambah. Sehingga dia duduk tepi pintu syurga, dia dengar orang menikmati syurga, dia nak masuk dalam syurga. Dan Allah kata, "Kau nak apa dalam syurga ni?" Ini saya cerita dalam bentuk penceritaan. Hadis ni adalah dalam Sahih Muslim. Dia kata Allah pun suruh dia masuk, cuma dia kata dah penuh. Dia kata, "Masuklah, engkau akan dapat berapa? Kau akan dapat apa yang raja-raja dekat dunia ni dapat." Kemudian Allah kata, "Tambah lagi." Allah tambahkan dia dengan lagi beberapa kali lipat, kali ganda. Sampailah dia dapat apa dia? Dia dapat 10 kali ganda dunia. Dan itulah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Jadi bayangkan tuan-tuan, orang yang beriman yang tadi dia selamat daripada titian sirat, masuk syurga. Ucapan alhamdulillahillazi hadana li hadza, itu sebenarnya ucapan yang sangat besar. Sebab dia dah diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Kalau orang terakhir saja pun dapat 10 kali dunia, kalau orang yang lebih awal daripada itu. Sebab itulah bila dekat dunia ni lagi tuan-tuan, bila kita solat kita ucap Maliki Yaumiddin, tuan-tuan sedang bersyukur kepada Tuhan yang kita harapkan nanti dia anugerahkan nikmat tersebut. Sebab itulah daripada minggu sebelum ini kita bincangkan beberapa tentang nikmat-nikmat syurga yang kita harap kita termasuk orang-orang yang Allah akan anugerahkan nikmat tersebut. Yang pertama kita dah bincang dah. Syurga ni tempatnya bila seseorang itu masuk, tiada siapa ingin keluar kembali. Ini kita tengok dalam surah Al-Kahfi. Kemudian pula dalam syurga itu penuh dengan kerehatan, penuh disibukkan dengan hal-hal yang menggembirakan. Apa antaranya? Saling berhadap-hadapan dengan siapa? Pasangan di atas pelamin-pelamin yang bertatahkan emas permata. Okey, jadi yang ini yang kita, seingat saya kita bincangkan, nikmat yang terakhir kita bincang. Hari ini kita akan sambung tuan-tuan.
ketika nanti ahli syurga dengan pasangannya saling berhadap-hadapan di atas pelamin yang bertatahkan emas permata, nanti dia akan dikelilingi. Oh, ini kita dah bincang juga. Dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda. Ini perkara yang kita bincangkan pada kuliah lepas. Nah, sekarang kita cuba tambah lagi tuan-tuan. Apa yang lagi Allah sediakan dalam syurga? Tuan-tuan buka surah 56. Buka surah 56. Tengok daripada ayat 17. Tengok daripada ayat 17. Muka surat 535. 535. Muka surat 535. Okey, daripada sini kita ambil bahagian di mana akan ada pelayan-pelayan muda yang akan mengelilingi mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Apa maksud dia? Dan nanti akan ada pelayan-pelayan wildan, anak-anak muda yang kekal muda, yang kekal cantik, mengelilingi ke atas mereka. Jadi menjadi apa? Pelayan-pelayan. Apa yang mereka bawa? Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi mereka nanti, pelayan-pelayan tersebut akan bawa gelas-gelas. Dan juga apa dia? Akan bawa cerik-cerik dan kaksin. Kaksin ni kalau tuan-tuan baca dalam Quran, kaksin ni dia adalah, kalau sekarang kita terjemah goblet, iaitu cawan yang ada kaki tu. Maksudnya apa? Untuk isi wine. Bila kata kaksin dalam Al-Quran, yang difahami pada ketika ayat Quran turun pada zaman Nabi SAW, ia adalah gelas-gelas yang diisi dengan arak. Bila sebut je kaksin, maksudnya air yang diisi di dalam gelas tersebut merupakan arak. Sebab tu lepas tu Allah kata apa dia? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Jadi dalam gelas tadi ada sumber air daripada mata air, mim ma'in, yang mana bila seseorang tu minum, la yusadda'una anha. Apa dia terjemah itu? Seorang itu tidak akan sakit kepala. Wala yunzifun, dan tidak akan apa dia? Tidak akan mabuk. Jadi apakah arak ataupun ciri-ciri arak dalam syurga? Tidak memeningkan dan tidak memabukkan. Tapi dia semua Allah nak sediakan kat mana tuan-tuan? Dekat syurga. Dekat dunia don't drink and drive, kan? Tapi kalau dekat akhirat, ni memang janji Allah, iaitu berupa apa dia? Arak. Dan arak tu pula tuan-tuan, cuba tanda muka surat ni. Tanda muka surat ni. Buka surah 47 ayat 15.
Jumpa tak? Surah 47 ayat 15, muka surat 508. Muka surat 508. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Jadi dalam ayat ini Allah perihalkan tentang ciri-ciri syurga. Antaranya Allah rincikan tentang sungai-sungai yang mengalir. Kita pun tahu kan dalam syurga ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga itu adalah mengalirnya sungai-sungai di bawahnya. Jadi dalam ayat ini Allah kata fiha, dalam syurga tu nanti ada anharun, sungai-sungai, banyak ke satu. Mimma in ghairi asin. Ini jenis air biasa, air tawar, tapi yang rasanya tak berubah. Air yang dia tak payau, dia manis. Kedua, wa anharum min laban. Kedua pula ada sungai-sungai. Bukan sebatang tuan-tuan, sungai-sungai daripada apa? Susu. Jadi kalau kita buat catering, kita buat kenduri kahwin tuan-tuan, kita punya hidangan air banyak mana? Dalam, kita panggil apa tu? Balang, dalam tumbler kan. Ini untuk hidangan ahli syurga, nak tunjukkan mewah tuan-tuan. Mewahnya ahli syurga tu, sumber airnya tu sebesar apa? Sungai-sungai. Dan dalam syurga tuan-tuan, kalau sempat kita tengok, tak sempat saya beritahu awal. Dalam syurga tidak ada dahaga dan tidak ada lapar. Jadi kalau tak ada dahaga, tak ada lapar, air banyak-banyak nak buat apa? Allah nak bagi nikmat je. Nak bagi nikmat-nikmat. Bukan nak suruh dalam syurga tu sebab lapar dimakan, sebab dahaga diminum, bukan. Dan kita pun sebut juga ada sebelum ini, dalam syurga ni setiap gigitan, setiap makanan dia, yang kedua akan jadi lebih sedap daripada yang pertama. Baik, jadi dalam syurga ada sungai air yang biasa tapi yang rasanya memang manis. Kemudian ada sungai-sungai daripada susu, lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya tak berubah. Kalau sungai, kalau susu dekat rumah kita tu, dia kata macam tu, lepas buka 2-3 hari, kemudian habis hilang fresh dia. Tapi dalam syurga, sungai-sungai tersebut yang daripada susu tidak berubah rasa, tidak kental, tidak menyakitkan perut. Kemudian ada lagi apa tadi berkaitan dengan kita sebut tentang kaksin tadi tu. Kaksin tadi tu goblet. Bila tuan-tuan kena ingat ni kata kunci. Tuan-tuan akan jumpa banyak perkataan kaksin dalam Quran. Okey, ini kaksin. Ataupun kaksun lah, kalau di mafhum kita baca kaksun. Untuk isi apa? Arak. Arak tadi kita kata tidak memabukkan, dan tidak memeningkan. Jadi mafhum dia dekat dunia, minum arak memabukkan dan memeningkan. Yang memening tu saya tak pernah rasa macam mana lah. Jadi, tapi kalau mabuk tu kita pernah tengoklah bukti. Ramai orang bawa kereta mabuk jadi apa? Kan? Baik, tapi dalam syurga satu tidak memabukkan, tidak memeningkan. Dalam ayat ini Allah kata apa? Wa anharum min khamar, dan ada sungai-sungai daripada arak yang lazah, yang lazat. Jadi mafhum dia apa dia? Yang dunia ni mungkin busuk, tak tahu apa rasa dia, masam.
Tapi di dunia di akhirat dalam syurga nanti minumannya lazzatin lisyaribin. Dia lazat, enak bagi orang-orang yang meminumnya. Dan ada lagi satu jenis sungai yang Allah sebut, wa anharum min asalim musaffa. Dia akan dapat juga air daripada sungai-sungai daripada apa? Asal. Apa asal? Madu. Tapi madu yang macam mana? Tuan-tuan, 80% madu kat pasaran ada yang banyak yang tiruan. Tapi yang ni asalin musaffa, madu yang disaring. Ini air yang Allah sediakan dalam syurga. Kemudian Allah kata apa lagi? Okay, habis tentang air, kita pergi pula kepada makanan sedikit. Allah kata walahum fiha min kulli thamarat. Dan bagi mereka dalam syurga juga terdapat setiap jenis buah-buahan. Dalam Quran tuan-tuan selalu kita baca Allah sebut apa dia dalam syurga, buah delima. Nanti kita akan tengok balik surah Al-Waqi'ah lagi. Buah pisang, buah anggur. Tapi dalam ayat ni Allah kata kulli thamarat. Apa maksud dia? Apa saja buah. Jadi tuan-tuan jangan risau, kita semua IC08, tuan-tuan jangan risau. Buah favourite kita apa? Durian. InsyaAllah. Ini satu benda yang bukan kita mereka-reka. Memang Allah sediakan bagi setiap seorang apa yang dia suka. Jadi kita akan tengok balik surah 56, kita akan makan buah yang kita suka, tuan. Walaupun kita IC08 pun kalau tak suka makan durian kat syurga, tak minta. Dia minta buah lain yang dia nak. Janji Allah tidak bermusim, tidak putus-putus. Tak ada siapa yang akan halang dia nak makan buah tersebut. Jadi Allah kata mereka akan dapat buah-buahan daripada setiap jenis buah-buahan. Dan dalam tu yang besar nikmatnya adalah keampunan daripada Tuhan mereka. Betul ingatkan sikit. Sebab dalam Quran ni Furqan, pembeza antara hak dan batil. Bila Allah sebut tentang nikmat syurga, Allah akan sebut juga tentang nikmat azab neraka. Allah kata kaman huwa khalidun finnar. Adakah sama seperti orang yang dia akan kekal di dalam neraka? Wasuku ma'an hamiman, na'uzubillah. Dan mereka akan diberi minum akan air yang mendidih. Yang mana bila mereka minum air tersebut faqatta'a am'a'ahum, maka terputus-putus, hancur usus-usus mereka. Kalau kita setakat minum air panas melecur mulut tuan-tuan, mungkin ada sikit efek dekat kerongkong. Tapi ini hancur terus urat-uratnya. Nanti kita akan bincang tentang balasan neraka pada kuliah akan datang. Sebab hari ini kita nak habiskan tentang beberapa poin tentang nikmat syurga saja. Okey, tentang buah-buahan. Tadi saya sebut dalam syurga ada macam-macam buah. Buah tersebut sifatnya tidak bermusim dan tidak ada siapa yang akan halang dia. Buka balik surah 56. Kita buka balik surah 56, surah Al-Waqi'ah. Muka surat 535. Jadi ini tadi minuman. Buka surah 56. Kita akan tengok pertama sekali ayat yang ke-20. Kemudian kita akan turun ke bawah 32, 33, 20, kemudian 32, 33. Ini buah-buahan. Muka surat 535. Muka surat 535. Kita tengok ayat yang ke-20. Di sambungan tadilah, lepas Allah kata arak dalam syurga itu tidak memabukkan dan tidak memeningkan, dan tidak memabukkan. Ini Allah kata wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Jadi fakihah juga maksudnya apa? Buah. Jadi samarat, buah juga. Fakihah pun buah. Allah kata wa fakihatin. Dalam syurga nanti ahli syurga akan diberi buah-buahan mimma yatakhayyarun, daripada apa yang mereka sendiri pilih. Betul, kita hari Jumaat ada orang sedekah gitu, mungkin sedekah pisang. Tapi kita kenalah berpada-pada sikit ambil. Lepas tu jangan komplain, pisang je ke je.
kan. Takkan nak minta buah apple pula kan. Kadang ada juga dapat kan. Tapi ada tak orang minta, sebab itu bukan sifat dunia. Kalau tuan-tuan nak pilih apa yang tuan-tuan nak, itu dari mana? Di syurga. Kalau dalam syurga, pilih dah apa nak. Ada orang kita walaupun IC 08, bila orang bagi durian, dia tak boleh makan. Nak buat macam mana? Nak marah dia ke apa ke, dah itu je makanan tu dia. Tapi dekat akhirat, dia minta lah apa yang dia nak. Kemudian tuan-tuan turun ke bawah, ayat 32. Buah yang dia pilih itu banyak mana? Baca ayat 32. Wa fakihatin kathirah. Buah-buahan tu banyak ke sedikit? Banyak. Kalau kita makan 2-3 orang dah tengok dah kan, banyak sangat ambil tu kalau makan ramai-ramai. Tapi dalam syurga buah tu memang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Jadi la maqtu'ah, dia tidak putus. Maksudnya apa dia? Tidak bermusim. Kita nak sekarang ada lagi durian. Ada sikit tak? Ada sikit-sikit. Tak sebanyak sebab dia bermusim. Tapi dalam syurga tuan-tuan, kalau siapa yang memang suka durian. Tapi sebab dekat dunia mungkin doktor halang dia sekarang. Ya, bunyi betul tengok. Tuan-tuan kata, tuan-tuan tengok la maqtu'atin wala mamnu'ah. Satu, tidak bermusim, yang kedua tidak dihalang. Sekarang kita nak makan buah mungkinlah, ialah atas faktor kesihatan, tuan-tuan kena ikut juga. Tuan-tuan jangan pula tengok Allah kata makan je dalam syurga. Itu dalam apa? Syurga. Mizan dekat dunia, mizan akhirat tak sama tuan-tuan. Dalam dunia, ya, buah-buahan memang bagus, sehat. Tapi kalau doktor halang, tuan-tuan jangan langgar. Doktor kata makan seolah bolehlah, bukan sebiji durian, seolah. Tapi jangan risau, kita berkorban dekat dunia ini, insya-Allah nanti dekat akhirat makanlah sebanyak mana kita nak dan tidak ada siapa yang akan halang. Kemudian pula buah tu pula tuan-tuan, dia bukan dihidang dengan sebiji-sebiji. Tuan-tuan kena pergi pula surah 76. Buka surah 76. Surah 76 muka surat 579 ayat 14. Surah 76 ayat 14. Surah 76 ayat 14. Muka surat 579. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Jadi kan tadi kita kata apa dia? Orang yang beriman, yang masuk dalam syurga, dia akan berada di atas pelamin-pelamin. Tuan-tuan ingat tak gaya mereka berada di atas pelamin macam mana? Berteleku, muttaqiin. Tuan-tuan kalau jeling sikit ayat 13 boleh? Tengok sikit ayat 13. Allah kata muttaqiina fiha 'alal araik. Cuma terjemahan selalu dia kata bersandar. Sedangkan masuk muttaqiin ni memang bersandar pun betul, tapi muttaqiin ni maksudnya berteleku lah. Yang kita pernah kita tunjukkan yang lepas, tangan kita berada di atas pipi kita dan kaki kita baring, saling berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin yang bertatahkan emas. Tadi kita dah sebut dah. Dan dalam keadaan mereka berbaring itu, la yarawna fiha syamsan, mereka tak melihat teriknya matahari dalam syurga. Tak panas tuan-tuan. Wala zamharira, dan tidak ada juga keadaan yang sangat sejuk. Kita mungkin seronok berkamera, tapi pagi sangat sejuk sangat pula. Dia tidak ada yang panas, tidak ada yang sejuk. Tapi kenapa dalam ayat 14 Allah kata mereka berada di bawah zilaluha? Apa zilaluha? Naungan-naungan. Tuan pernah tengok tak orang buat kenduri kahwin malam? Yang dulu mana ada orang buat kenduri kahwin malam, sekarang ni banyaklah kenduri kahwin malam. Lepas tu yang kenduri kahwin malam tu kalau yang buat dekat open, dia punya kemah tu yang lusina tuan. Ada dekat jalan apa tu.
yang tempat, saya lupa nama tempat dia apa, buat wedding, tempat wedding dia buat malam. Bila malam tuan, dia punya kemah tu yang duk sinar lah. Lepas tu dia letak chandelier. Jadi apa, bila duk sinar letak chandelier cantik. Kalau tak letak kemah tu pun malam kan panas kan. Tapi kenapa letak kemah? Nak bagi nampak cantik, indah. Dalam syurga ni semua orang dilayan sebagai seorang raja, mewah. Dalam syurga, dalam hadis sebut, dalam Quran tak ada sebut ini. Yang dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang Allah akan sikat kepada ahli syurga dibuat daripada emas. Dalam keadaan tidak ada siapa pun dalam syurga rambutnya kusut dan gatal. Tapi nak buat apa? Kita tengok zaman 90-an dulu, drama-drama lama tu, kalau dia berlakon nak nampak mewah sikit, mesti dia dinner tepi kolam renang kan. Lepas tu nanti dia bawa cawan, tahu, ingat tak cawan dia? Tak tahu lah sekarang ada lagi ke tak, saya pun tak tahu. Cawan, bukan cawan ni lah, goblet lah, kat sun tu. Kemudian nanti ada straw, okey lah. Lepas tu ada apa lagi satu tuan? Cherry dah satu lagi, payung. Nak buat apa payung tu? Nak tunjukkan mewah Itu maksudnya dalam syurga keadaan dia. Macam makanlah hotel, tapi ingat syurga sifat dia apa? Dalam hadis Qudsi Rasulullah sebut tentang firman Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku iaitu Allah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang mata tak pernah lihat, apa yang telinga tak pernah dengar, dan apa hati yang tidak pernah terlintas. Jadi kalau kita sedang bayangkan tentang nikmat syurga, ada teduhan, macam teduhannya adakah sama macam dekat dunia? Tuan-tuan bolehlah bayangkan apa saja, tapi itu bukannya. Itu bukannya. So, bila dia berada di bawah naungan dalam keadaan tidak ada panas, ini menunjukkan kemewahan dan kenikmatan. Kemudian Allah kata lagi, wa dhullilat qutufuha tadlila. Di sini yang saya nak ambil kalimah kutuf. Perkataan kutuf dia terjemah buah lah. Tapi kutuf ni sebenarnya adalah tandan. Kutuf ni apa dia? Tandan. Maksudnya tadi, apa maksud banyak makan tu? Tak ada makan seorang seulas ke. Dia turun-turun. Kalau rambutan tu dengan tangkai-tangkai dia semua tu, makan. Dalam keadaan apa dia? Zullilat. Direndahkan. Tuan-tuan tengah baring dekat atas pelamin, tuan-tuan nak makan buah durian ke, buah mangga ke. Lepas tu nanti buah tu merendah. Tuan bayangkan siapa yang ada tanah, lepas tu ada sungai, lepas tu ada pangkin, lepas tu dia duduk bawah pokok rambutan, petik dengan cucu-cucu cicit dia. Tapi bukan semua orang ada kan. Tapi dekat syurga, yang masuk syurga akan dapat semua. Sebab tu matlamat kita sebenarnya adalah syurga. Yang Allah aturkan hidup kita dekat dunia ni, kadang-kadang kita ada rezeki tu dan kita dah cari yang halal, alhamdulillah. Dan gunakan semua yang Allah bagi itu untuk dapatkan yang lebih besar, iaitu syurga tu. Ketika itu berhimpun dengan keluarga, anak-anak, inilah gathering yang paling seronok. Saya ingat lagi masa PKP. Lepas PKP tu dibenarkan merentas negeri. Masya Allah, penuh. Belum merentas negeri lagi, baru boleh merentas daerah. Dia tunjuk gambar dekat rawang tu, ulu jam. Dekat sungai, tak boleh nak mandi, semua berdiri sebab penuh. Anak datang, cucu datang, tapi tak boleh nak mandi, ramai sangat. Orang memang akan cari kawasan macam mana nak bagi berehat. Sungai. Jadi tuan-tuan bayangkan dalam syurga ada sungai-sungai mengalir, ada buah-buahan, ada minuman-minuman, ada pelayan-pelayan. Ini nikmat apa yang kita nak. Sebab itulah masa Allah ciptakan syurga, Allah panggil malaikat Jibril untuk tengok. Dan Allah tanya Jibril, apa pandangan kau tentang syurga? Kata Jibril, Allah tidak ada seorang pun yang mendengar tentang syurga yang dia takkan masuk syurga. Dengar je berita syurga, mesti dia kata aku nak masuk syurga. Kemudian Allah tutup syurga itu, Allah letak syarat nak masuk syurga. Syarat dia adalah kena cross apa yang hawa nafsu tak suka, apa yang jiwa ni tak suka. Lepas tu Allah panggil balik Jibril untuk tengok syurga. Jibril terus kata kepada dia, demi Allah, aku takut tidak ada siapa yang dapat masuk syurga. Maksudnya bila diletakkan syarat masuk syurga, manusia tiba-tiba jadi susah nak buat. So kita kata nak masuk syurga ni kena apa? Mujahadah. Sebab tu nanti kita akan tengok juga Allah sebut, orang yang masuk syurga ni, kalau dia belum dikenakan ujian, jangan kita belum boleh yakin bahawa kita boleh masuk syurga. Kita rasa kita duduk kat Malaysia ni senang dah, alhamdulillah. Belum lagi diuji. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu apa keadaan kita. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Apa dah? Azan
Apa usaha kita azan sekejap, lepas tu kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan standby balik surah 56. Tuan-tuan standby balik surah Al-Waqi'ah. Sebab banyak poin yang kita akan tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dan banyak lagi nikmat yang Allah ceritakan dalam syurga. Antaranya adalah kita tengok ayat yang ke-35 surah Al-Waqi'ah tadi, muka surat 535 ayat yang ke-35. Daripada ayat 22 tuan-tuan. Bukan daripada, kita tengok dulu ayat 22. Surah 56 ayat 22 dan 23. Cerita tentang apa dia? Isteri-isteri ahli syurga daripada kalangan bidadari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Wa hurun 'ain, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Cantiknya bidadari ni, kulit dia tu ka'amsalil lu'lu'il maknun. Cantiknya tu seperti apa dia? Lu'lu'. Apa lu'lu'? Tuan dengar tak nama almarhum Dr. Lok-Lok? So, Lok-Lok tu sebenarnya orang Melayu sebutlah lu'lu' asalnya. Iaitu apa dia? Mutiara. Mutiara-mutiara yang al-maknun, yang bertebaran. Tuan bayang mutiara pearl kan cantik, letak dengan atas kain baldunya. Turun bawah sikit. Okey, tengok ayat yang ke-35. Ayat 35. Inna ansha'nahunna insya. Macam mana keadaan bidadari-bidadari tersebut? Sesungguhnya kami ciptakan mereka dengan sebaik-baik ciptaan. Maksudnya bukan dalam proses, melalui proses kelahiran. Lahir-lahir je, bukan lahir, cipta terus dalam keadaan cantik, terus bidadari, sifat dia, umurnya macam mana? Seterusnya Allah kata, faja'alnahunna abkara. Maksudnya Allah ciptakannya tanpa kelahiran, lalu kami jadikannya abkara. Abkara apa dia? Anak gadis, anak gadis. Jadi bidadari ni umurnya berapa? Umur gadis. Uruban atraba. Uruban tu maksudnya manja, tuan. Jadi bayangkanlah kalau ada ialah kalau kat dunia ni anak gadis, tuan baru kahwin. Sebab tu ketika seorang sahabat Nabi SAW, dia berkahwin dengan seorang janda yang ada anak. Rasulullah, dia bujang. Rasulullah tanya dia, kenapa tak kahwin dengan anak dara juga? Supaya engkau boleh bermain-main dengan dia. Tapi dia kata apa dia? Sebab dia ada adik-adik dia ramai. So kalau dia kahwin dengan seorang janda yang ada pengalaman, boleh juga tolong jaga adik-adik perempuan dia kecil-kecil. Tapi poin dia, kenapa Rasulullah SAW suruh orang bujang kahwin dengan anak dara? Sebab masih orang manja. Bukannya dah tua tak manja, manja juga. Tapi boleh faham, boleh bezakanlah maksud dia. Lagi yang atroba, lagi yang sebaya. Sebab tuan-tuan tak dapat seorang, tuan-tuan dapat banyak bidadari dalam syurga. Sikit lagi tuan-tuan, tengok bidadari punya sifat lagi dalam surah 55, belakang sikit. Ni surah Al-Waqiah kan? Tengok Ar-Rahman 55, buka satu page ke belakang. Tengok ayat yang ke 56 dengan 58. 55 56 dan 58. Jumpa tak muka surat 533? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Kalau dalam surah Al-Waqiah Allah sebut, Allah ciptakan bidadari itu terus tanpa proses kelahiran, dan umur yang Allah ciptakan untuk bidadari ini apa? Umur anak-anak gadis. Belasan tahun, awal 20-an atau belasan tahun. Kat sini pula Allah kata, mereka tu, sifat bidadari itu adalah wanita-wanita ataupun bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Qasiratut tarfi, yang membataskan pandangan. Maksudnya mata dia tak melilau tengok lelaki lain. Tengok zaman sekarang, masa hari kemerdekaan, bukan sebab abang bomba lah, tapi kita abang bomba kita popular kak. Tuan tengok masa merdeka dekat KL kan, bila abang bomba datang kat atas buat tunjuk body sadar, dekat bawah dengar tak apa siapa yang menjerit?
wanita-wanita, gadis-gadis, sampai ada na'udzubillah min zalik, ini jijik sikit tuan-tuan, tapi tolong pelihara isteri kita, anak-anak kita. Syekh yang komen apa dia? Dia kata bergetar rahim kami. Maksudnya tuan, bergetar rahim. Tu jijik tu tuan-tuan. Rahim tu kan tempat peranakan. Dia kata bergetar, kita pun sekadar bergetar tulang rusuk je. Sebab wanita diciptakan tulang rusuk, tapi ini tahap sampai apa dia? Bergetar rahim. Ya Allah. Tapi dalam syurga tuan-tuan, bidadari-bidadari tersebut matanya terbatas, hanya pandang kepada suami dia saja. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syurga tuan-tuan. Itulah dia. Bidadari kita, isteri-isteri kita daripada kalangan bidadari itu hanya akan pandang kepada diri kita sahaja. Lam yatmishunna insun qablahum walajan, dan dia tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia sebelum mereka, sebelum ahli syurga masuk situ, dan juga mana-mana jin. Maksudnya dia bukan bekas siapa-siapa. Allah cipta terus untuk khusus kepada pemilik, kepada suami dia tu. Sudahlah manja. Lepas tu pula lahir-lahir tak payah tunggu lahir, terus kan lahir diciptakan terus remaja, belia, gadis. Lepas tu matanya pula pandang bawah dia, tak pandang orang lain. Kulitnya pula cantik seperti mutiara. Allah tambah lagi cantiknya bidadari ini, ayat ke-58. Ka'annahunnal yaqutu wal marju. Sekali lagi, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seolah-olah mereka itu permata yakut dan juga marjan. Mata delima ke apa ke yang cantik-cantik tu. So itulah yang Allah sifatkan tentang pasangan-pasangan kepada ahli syurga. Ada lagi tuan-tuan, sehingga dalam surah An-Naba, ini homework. Ini homework tuan-tuan. Dalam surah An-Naba, tuan-tuan cari tentang sifat bidadari dalam syurga. Tetapi tuan-tuan kena tengok terjemahan bahasa Inggeris, sebab terjemahan bahasa Melayu dia terbatas sikit. Sebab kita ni agak segan nak bercakap satu benda yang dalam ayat tu, saya bagi teruslah ayat dia adalah wa kawa'iba atraba. Tuan-tuan cari apa maksud kawa'ib, iaitu Allah sebut tentang bagaimana bentuk tubuh bidadari dalam syurga. Cuma orang Melayu kita kan memang bila nak terjemah tu dia terjemah gadis saja, dia tak terjemah yang spesifik. Tuan-tuan, itu mungkin tuan-tuan boleh tengok, sebab kita pun ramai budak-budak dan sebagainya. Bukanlah benda tu lucah, saya bukan kata benda tersebut, cuma ya, kita memang ada sedikit keterbatasan untuk berbicara. Kesimpulan dia tuan-tuan, untuk nak masuk syurga ni, yang terakhir tuan-tuan boleh 214. Surah 2 ayat 214. Kesimpulan di atas apa yang kita bincangkan daripada sebahagian nikmat-nikmat syurga. Jadi adakah nak masuk dia begitu sahaja atau Allah tak syarat? Surah 2 ayat 214. Muka surat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa terjemahan dia? Bahkan, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan dapat masuk ke syurga dalam keadaan kamu belum lagi diuji, belum lagi datang seperti kamu, belum lagi datang kepada kamu, walamma ya'tikum, belum lagi datang kepada kamu mathalul ladzina khalau min qablikum, yang serupa seperti orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Nabi pernah sebut tentang zaman dulu ada orang yang ditanam hidup-hidup,
Ada yang digergaji kepalanya sampai terbelah tubuh dia. Ada yang dicakar belakangnya dengan cakar besi sehingga tertanggal antara daging dengan tulang. Itu ujian-ujian terdahulu. Tapi kita hari ini insya-Allah belajar Quran guna keadaan masjid kita cantik, empuk. Allah kata masadhumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Mereka telah ditimpa dengan apa dia? Baksa, kesengsaraan, penderitaan dan berulang-ulang, bergoncang-goncang. Sehinggalah yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sehinggalah rasul dan orang-orang yang bersama dengan rasul ketika diuji itu bertanya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah datang? Maksudnya susah ke senang nak masuk syurga ni? Ujian demi ujian, dan juga bukan dengan maksud kita hanya bergoyang kaki. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada ayat yang terakhir kita lihat ni adalah masuk syurga ni bukan hanya dengan cita-cita. Dan masuk syurga ni adalah dengan pembuktian. Ya, kita sanggup berkorban untuk agama kita dengan harta dan jiwa raga kita. Dan insya-Allah janji Allah itu benar. Allah akan tempatkan bagi orang yang beriman ke dalam syurganya yang sebahagian kecil kita tengok nikmat tersebut telah kita sampaikan tadi. Dan tuan-tuan, tadi saya ada sebut di awal kuliah tadi, bila seorang masuk ke dalam syurga, Allah telah selamatkan dia daripada neraka. Jadi insya-Allah next kuliah kita akan bincangkan tentang azab neraka supaya kita tahu inilah tempat yang kita nak lindungi diri kita dan keluarga kita daripadanya. InsyaAllah, jazakumullah khairah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Al Jazeera semua ada, Ustaz. Ji. Jazakallah. Allahumma salli ala Jazakallah.